Ada lagi ke korang yang pakai kabel macam ni? Ni yang senang putus macam ni je. Kalau kau masih lagi pakai kabel lama ni, bateri kau cepat rosak, cas panas, lepas tu pula tak ada power cut off. Semua orang sekarang dah pakai kabel macam ni. Ada 4 kepala, USB-A ke Lightning, ataupun USB-A ke Type-C, ataupun USB-C ke USB-C, ataupun USB-C ke Lightning. Tebal, coil, kalau kau nak tarik panjang, kau boleh tarik panjang macam ni, ataupun kau biarkan dia coil macam ni. Dia pakai salut tembaga, cas tak panas, and then dia ada power cut off. Bateri korang pun tahan lama. Sekarang ni, kabel ni dia tengah buat promotion besar-besaran. Daripada harga 50 lebih, sekarang ni harga dia murah sangat. Kalau korang tak percaya, kau check beg kuning kat bawah, kau tengok berapa harga korang dapat. Aku recommend kat korang beli cepat-cepat sebelum stok habis. So kabel ni daripada Newmore 240 watt, ada 4 dalam satu. Kau check out dekat beg kuning kat bawah, tengok berapa harga korang dapat. Kau claim semua voucher, free shipping, and then kau dapatkan coil kabel 240 watt daripada Newmore ni. And then macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni, and kita jumpa di next video.